Jom kita tengok klinik sebab klinik ramai. I dah dapat komplain banyak kali dah. Dia tahu, tapi kita nak tolong klinik untuk extend. Tak nak keluar lah. Ini UTC nanti bukan saja peniaga. Penduduk sini kena travel jauh lah. Saya boleh tunjuk bilik doktor, dia duduk dalam store. Duduk dalam store. Dalam store. Sini. YB okay, ini kita sharing 4 staff kat sini. Mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuan-tuan, Yes, this is memang keadaan ergonomik lah untuk staff saya. ya, sempit lah. Satu bilik 4 orang guna tak. Kita tak kacau urusan dia orang. Ada tak? Saya nak beritahu dia. Pihak YB datang. Tak, I tak nak klinik ni keluar daripada UTC. Sebab dia membantu penduduk saya. Kalau boleh kita extend lah sampai pusat sumber. Pusat sumber kita keluarkan. Atau kecilkan. Boleh lah. Saya akan cuba. Tapi itulah saya minta di BKM. Tengok berapa masuk keluar hari-hari. Sabtu Ahad berapa keluar masuk. Bila tahu bilangan tu, so kita boleh buat yang terbaik untuk kecilkan. Kalau hari-hari 100-200 orang masuk, minta maaf lah.